Aku suka ni sebab apa? Dia bentuk bulat, bentuk klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi. Harap korang semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan. Memandangkan sekarang ni tengah musim tengkujuh, tak boleh nak buat aktiviti outdoor. Jadi hari ni aku ingat aku nak cari part yang boleh aku pasang dekat motor aku. Apanya aku rasa baru ni ada barang sampai. Ni apa benda ni aku nak try buka apa benda ni. Oh, ni side mirror ni. Oh, side mirror bulat. Dia bentuk klasik. Yang ni tak silap aku apa ni? Motor CB 400 VTEC rasa. Yang apa, yang 4 silinder tu ke 3 silinder? Aku tak ingat. Dia motor tu banyak dekat Singapura. Jadinya aku nak pasang dekat motor aku, dekat Honda CB 250 aku. Aku suka ni sebab apa? Dia bentuk bulat, bentuk klasik. Okay, jom, let's go. Okay. Alamak, sangkut. Kau kena buka ni juga. Oh lama. Jangan tak muat sudah. Bismillah. Muat. Sangkut. Okey, alhamdulillah dah masuk. Dah masuk dia. Trik dia tak berapa elok ni. Yang lokal punya trik dia tak apa cantik. Sekarang kita setting.